Baik kalian, istiqamah ini bahasa agama. Kalau bahasa kita sekarang sebut konsisten ataupun berterusan. Sahabat pernah bertanya, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan. Berikan saya satu nasihat yang sangat berguna untuk saya ingatkan. Dan kata sahabat ni, la as'alu anhu ahadun ghairaka. Soalan ni kalau saya dah dapat jawapannya, saya takkan tanya dah pada orang lain. Apa Nabi ajar kepada sahabat ini? Qul amantu billah thumma istaqim. Hadis riwayat Muslim. Katakanlah, kata Nabi, sesungguhnya aku beriman pada Allah dan aku akan konsisten dengan keimananku ini. Jadi soal konsisten ini, cara untuk kita nak istiqamah, ada diberikan beberapa panduan. Ada 3. Pertama sekali, mulakan istiqamah kita dari benda yang kecil-kecil. Ada orang dia nak berubah, dia terus nak berubah pada benda yang besar. Dulu dia misalnya hidup penuh dengan hiburan, tiba-tiba nak hijrah jadi orang baik. Tapi dia terus nak buat benda besar. Terus nak pergi berjihad di Palestin. Tak boleh besar sangat. Mula daripada kecil dulu. Bangun pagi, semayang subuh, semayang masjid. Kecil-kecil dulu. Jumpa orang senyum. Jangan pakai topi, pakai spek jumpa orang. Tak nak jumpa orang. Tak boleh. Awak dulu terkenal, sekarang dah berubah. Nak istiqamah, mesti dari yang kecil-kecil. Jangan tu yang besar. Oh, nak ubah negara besar sangat. Kecil-kecilan dulu. Yang kedua, mulai dari diri sendiri. Jangan sibuk nak orang. Kita dahulu. Kita di Kementerian yang Hal Ehwal Komunikasi ini ya. Kalau kita marah, top upkan wuduk untuk nak sejukkan jiwa. Kalau kita bingung, klikkan doa supaya kita tenang hati. Jika kita dipuji, reloadkan syukur supaya kita tidak alpa dengan pujian. Jika kita gagal, downloadkan lagi usaha untuk tambahkan semangat. Kalau kita kecewa, restart balik tenaga supaya kita sentiasa sedar. Kalau kita berdosa, undolah perangai itu dan solatlah taubat. Jika kita sentiasa berdendam, deletekan buruk sangka di dalam hati kita. Kalau kita sering berbohong, backspacekan kata-kata kita untuk nak memperbetulkan keadaan. Kalau kita sentiasa buat maksiat, tak henti-henti lagi, registerlah software baru dan bertaubatlah nasuha. Sebab itu motherboard dah rosak dah tu. Itu kena tukar barulah. Dah tak boleh nak download, tak boleh lagi dah. Banyak virus. Jadi itu yang kedua. Mula dari diri sendiri. Dan yang ketiga, kalau kita nak istiqamah, mulakan sekarang. Jangan tunggu Februari lah baru berubah. Kata lepas Valentine lah. Kata dia bukan. Aku nak ubah bulan 6 lah raya esok. Jangan. Kalau nak berubah, mesti sekarang. Sekarang tu pun lambat. 3 patah perkataan. Sekarang. Jangan. Kalau nak berubah, now. Kalau sekarang pun lambat. 3 patah lah. Sekarang lambat. Now. Selamat menyambut tahun baru dan selamat istiqamah dengan muhasabah. Wallahu'alam.